Baca komen ni, berapa tahun simpan, boleh keluarkan ke? Mestilah boleh kan? Jadi tuan-puan, kalau tuan-puan nak tahu apa jawapan dia, tuan-puan kena tengok video ni sampai habis. Jangan lupa save juga video ni untuk rujukan akan datang. Tuan-puan, berapa lama kita nak simpan untuk cukupkan satu album sebanyak 200 keping emas 1 gram ataupun apa-apa item emas saja yang tuan-puan nak letak dalam album tu, bergantung kepada diri kita sendiri, bergantung kepada diri tuan-puan sendiri. Jadi kalau tuan-puan selalu tambah emas, selalu top up emas, jadi dia akan jadi lebih cepat. Dan of course kena ikut bajet masing-masing juga. Sebab tu ada penyimpan emas di bawah bimbingan saya tuan-puan, yang mana dia beli emas ada pelbagai kaedah. Yang pertama, dia setkan auto debit. Yang ni memang penting, yang mana setiap bulan dia tak payah fikir dah, confirm duit dia akan dialihkan kepada bentuk emas dan dimasukkan dalam akaun emas Gap. Yang kedua, dalam masa diaktifkan auto debit, dia tambah juga emas secara manual. Contohnya dapat gaji OT, dapat extra income dan sebagainya, tambah saja emas dalam akaun emas Gap secara manual, tak ada masalah. Jadi dengan cara ni tuan-puan, emas kita akan cepat bertambah dan of course kita boleh penuhkan album tu secepat mungkin. Mungkin ambil masa dalam 3-4 tahun sahaja, kita dah boleh penuhkan album tu dan saving kita akan lebih RM100,000 sebab kita dah ada 200 gram emas. Okay? Dan semestinya emas-emas ni tuan-puan kita boleh keluarkan secara fizikal dan kita boleh pegang sendiri, tak ada masalah. Jadi tuan-puan, semoga semua yang tengok video saya ni ada simpanan lebih 200 gram emas untuk simpanan masa depan tuan-puan semua. Okay? Perkongsian santai tapi sampai, teruskan follow saya.